Perkhidmatan pengurusan projek fizikal MARA telah bermula sejak awal tahun 1980. Di bawah bahagian pengurusan harta, bekalan dan kontrak atau BPH, cawangan binaan telah diwujudkan bagi menjalankan tanggungjawab ini. Dengan pertambahan kapasiti projek dan keperluan wujudnya organisasi khas yang menguruskan projek fizikal dan selenggaraan bangunan MARA, maka pada 1 Januari 2006, cawangan binaan dan selenggaraan telah dipisahkan secara rasmi daripada pengurusan BPH dan menjadi sebuah unit sendiri, iaitu unit binaan dan selenggaraan. Bermula dari situ, unit ini telah berkembang dan dengan kekuatan seramai 53 orang warga kerja, pada 1 Oktober 2009, unit binaan dan selenggaraan telah dinaik taraf menjadi sebuah bahagian yang dinamakan sebagai Bahagian Binaan dan Selenggaraan. Dengan tanggungjawab yang diberikan, BBS terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah bahagian yang memberikan perkhidmatan profesional dalam menguruskan projek pembinaan dan selenggaraan MARA. Bagi mencapai visi ini, BBS berusaha untuk menjadikan semua projek MARA diuruskan dengan cara terbaik, berteraskan faktor kualiti, masa dan kos demi memenuhi kehendak pengguna bagi memantapkan fungsi MARA ke arah keusahawanan dan pendidikan global. Dengan berteraskan 6 objektif utama, BBS komited untuk merealisasikan misi dan visi tersebut, iaitu menyediakan perkhidmatan terbaik dalam pembinaan dan penyelenggaraan bangunan MARA, membuat perancangan teratur dalam mereka bentuk bangunan MARA sesuai dengan perkembangan teknologi pembinaan terkini, menyiapkan projek binaan dalam tempoh yang munasabah tanpa mengganggu program pelaksanaan pihak pengguna, menjadikan budaya selenggaraan satu keutamaan bagi semua bangunan MARA, melahirkan lebih ramai kaki tangan teknikal MARA yang profesional di samping menjadi platform perkembangan kerjaya kaki tangan teknikal MARA, membantu usaha-usaha menaik taraf kontraktor dan perunding profesional Bumiputra dalam industri pembinaan di Malaysia agar lebih kompetitif dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Sehingga Mac 2013, BBS mempunyai kekuatan seramai 51 orang warga kerja. BBS diterajui oleh kumpulan pengurusan yang diketuai oleh seorang pengarah dan 2 orang timbalan pengarah. BBS dibahagikan kepada 4 cawangan utama, iaitu cawangan teknikal, cawangan binaan, cawangan selenggaraan dan cawangan khidmat pengurusan. Cawangan teknikal diketuai oleh seorang ketua juru ukur bahan dan dibantu oleh 3 orang pegawai, iaitu arkitek, jurutera dan juru ukur bahan. Cawangan ini turut diperkuatkan lagi dengan seorang penolong jurutera dan 2 orang pelukis plan. Cawangan binaan pula dibahagikan kepada 2 zon pengurusan projek pembinaan. Zon pertama meliputi projek pembinaan di negeri-negeri Pantai Timur dan Malaysia Timur, diketuai oleh seorang ketua jurutera, 3 orang jurutera, 4 orang penolong jurutera dan 2 orang juruteknik. Cawangan zon binaan kedua pula meliputi pengurusan projek pembinaan di utara, pantai barat dan selatan Malaysia, diketuai oleh seorang ketua jurutera, 3 orang jurutera dan 2 orang penolong jurutera. Cawangan selenggaraan yang berfungsi menguruskan projek-projek selenggaraan MARA seluruh Malaysia, diketuai oleh seorang ketua jurutera, 2 orang jurutera, 3 orang penolong jurutera, 3 orang juruteknik dan 2 orang penjaga jentera. Bagi memantapkan fungsi dan operasi pentadbiran BBS, seramai 14 orang warga kerja bertanggungjawab dalam mengendalikan operasi cawangan khidmat pengurusan. Di samping itu, BBS juga menjadi bahagian yang mentadbir urusan kerja teknikal bagi 14 unit teknikal negeri atau UTN yang diketuai oleh jurutera negeri dan ditempatkan di semua pejabat MARA negeri seluruh Malaysia. BBS bertanggungjawab menjalankan pengurusan projek binaan dan selenggaraan MARA. Urusan ini meliputi urusan pra-pembinaan, pembinaan, pasca pembinaan dan selenggaraan. Pra-pembinaan meliputi tugas seperti pelantikan perunding profesional, penyediaan anggaran kos projek, kelulusan jawatan kos dan piawai di peringkat MARA atau kementerian, penyediaan dokumen tender, analisa tender dan pelantikan kontraktor. Di peringkat pembinaan dan pasca binaan, BBS bertanggungjawab menguruskan urusan pentadbiran kontrak meliputi tugas seperti mesyuarat tapak, bayaran kemajuan kontraktor, laporan kemajuan tapak,
permohonan kelulusan khas kontrak, pentadbiran tempoh tanggungan kecacatan dan urusan penutupan akaun akhir projek. Bagi urusan selenggaraan, BBS bertanggungjawab mengendalikan kerja-kerja selenggaraan seperti kerja baik pulih, naik taraf, peningkatan imej dan urusan perolehan kerja darurat. Sepanjang rancangan Malaysia ke-10 iaitu bermula tahun 2011 sehingga kini, BBS dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya atau JKR telah berjaya menguruskan sebanyak 283 projek binaan dan selenggaraan. Ini termasuk 33 projek Maktab Rendah Sains Mara di bawah bahagian pendidikan menengah, 13 projek Kolej Mara, Kolej Profesional Mara dan Universiti Kuala Lumpur di bawah bahagian pendidikan tinggi, 19 projek Institut Kemahiran Mara dan Kolej Kemahiran Tinggi Mara di bawah bahagian kemahiran dan teknikal, 14 projek Pusat Giat Mara di bawah Giat Mara Sendirian Berhad, 70 projek-projek premis perniagaan merangkumi rumah kedai, arcade, bazar, bistro dan kompleks di bawah bahagian pembangunan infrastruktur perniagaan, 134 projek-projek selenggaraan di bawah peruntukan RMK 9, peruntukan selenggaraan tahunan Mara, tabung pendidikan khas dan belanja mengurus bangunan Medan Mara. Dengan semangat untuk menjadi sebuah organisasi yang berkembang maju dan memberikan perkhidmatan yang profesional kepada Mara, BBS telah meletakkan 5 sasaran dan hala tuju utama yang dirangka untuk dicapai dalam masa 5 tahun, iaitu: pertama, program penghasilan kaki tangan profesional Mara. Ini termasuk arkitek berdaftar, juruukur bahan berdaftar dan jurutera berdaftar. Kedua, menjadi pusat perkembangan kerjaya profesional teknikal khususnya dalam bidang pengurusan pembinaan dan selenggaraan bagi kaki tangan teknikal Mara. Ketiga, melaksanakan projek-projek binaan Mara dengan mengguna pakai kaedah Industrialized Bidder System atau IBS. Keempat, melaksanakan urusan kerja pembinaan dan selenggaraan dengan mengguna pakai sepenuhnya teknologi dan sistem ICT yang terkini. Kelima, penerapan konsep Green Building Index atau GBI dalam semua projek binaan dan selenggaraan Mara. Menjadi hasrat BBS untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam pencapaian organisasi di Mara, seterusnya menyumbangkan kemajuan dalam industri pembinaan di Malaysia. Penekanan kepada penglibatan lebih ramai profesional Bumiputera dalam industri pembinaan merupakan teras kepada hala tuju BBS. Dengan semangat dan iltizam yang tinggi, BBS komited menjayakan semua projek pembangunan di Mara agar hasrat Mara dalam merealisasikan keusahawanan dan pendidikan global tercapai dengan jayanya. Bahagian binaan dan selenggaraan berkualiti, bernilai, sempurna.